Salam guys, hari ini aku nak cuba masak ayam goreng berempah. Tak tahulah jadi ke tak, mungkin anda boleh cuba nanti ya. Resipi aku dah letak dekat bahagian deskripsi, boleh lihat nanti. Ni yang ayam goreng berempah yang aku dah siap. Tadi dah bancuh semua. Ini aku dah perap selama sejam. Sekarang aku nak masukkan tepung jagung, gaul semuanya. Lepas tu aku nak letak ni daun kari sikit. Lepas tu aku nak goreng. Aku letak tepung jagung ni tak banyak, sikit sajalah. Sekarang gaul-gaulkan saja. Okey, dah ngam. Sekarang letak balik ayam ni. Okey, dah. Sekarang kita panaskan minyak dan kita goreng. Okey, letak ni. Lupa pula. Ni ramas-ramas sikit supaya bau naik bau Ramas-ramas, letak ni daun kari supaya dia lebih wangi. Okey, minyak dah panas. Aku nak letak ayam Aku nak letak sini, tak boleh. Tak apa, aku letak sini. Dah berat. Okey. Cuma letak atas sikit. Dan nak goreng sekarang. Okey. Goreng. Dia akan terkek, jadi tutup. Yang ini kita akan masukkan dalam kuali ini. Sudah slow sikit. Sekarang kita ambil yang kasihnya ni. Okey. Kasih ni. Buang air tu. Okey. Yang ni kita letakkan. Okey, dah. Kita letak. Tutup-tutupkan. Dah naik aroma dia. Memang wangi lah. Ni aku dah keluarkan demi rempah-rempah supaya dia tak hangus. Ni ayam kita. Okey, nanti masak memang. Okey, dah siap dah ni. Kita tutup api. Ni kira dah masak dah. Dia akan dihangus sikit sebab dia punya rasa dia lebih sedap kalau dia hangus. Okey, dah. Okey, ni dia ayam goreng berempah berjaya mungkin. Okey guys, tu tadi ayam goreng berempah dah pun siap. Anda boleh cuba. Okey guys, nanti anda boleh cuba. Jangan lupa like, share dan juga langgan saluran Viral News Malaysia untuk update video-video yang berinformasi dan juga bermanfaat. Jumpa lagi guys.